Masjid ni sebenarnya design British. Tapi kenapa dia nampak Islamik sangat? Masjid Ubudiah. Ramai kata masjid ni paling cantik dekat Malaysia. Kalau kau tengok betul-betul, kubah masjid dia ni bentuk onion dome. Ini pengaruh seni bina Mongol dari India. Macam kau tengok Taj Mahal. Yang tiang pula, simetri. Detail dia lebih kepada gaya Indo-Saracenic. Gabungan seni bina Islam Eropah yang popular zaman kolonial British. By the way, masjid ni dibina tahun 1913 dan ada insiden gajah bergaduh dekat pekarangan masjid ni, menyebabkan pembinaan masjid ni tertangguh. Masjid ni adalah hasil seni daripada arkitek daripada British dan orang yang sama yang design stesen kereta api Kuala Lumpur dan bangunan Sultan Abdul Samad dekat KL tu. Jadi sebenarnya Masjid Ubudiah ni bukan sekadar tempat ibadah. Dia adalah simbol zaman bila identiti tempatan Islam dan pengaruh kolonial bercampur dalam satu. Sebab tu bila kau tengok masjid ni, dia rasa lain. Bukan sebab pelik, tapi sebab dia adalah hasil pertemuan dunia yang berbeza. Arkitektur kadang-kadang bukan sekadar bangunan. Dia adalah cerita dan statement.